Okay, update hari ni saya dapat tengok yang website SGG dah mati dan hari ni ada yang komen lah. Kerana SGG punya group tu dia dah promote Dior. So ini website Dior. So kita tengok kat sini pun kita dah nampak dah font family ni pada bahasa Cina. So confirm website ni bahasa Cina. Perkataan semua pun kita klik template sama, M huruf kecil mendaftar semua ni. Widget sama dengan website-website scan sebelum ni. Dan bila kita check dia punya voice, dia baru register pada 11/11/2025. Baru je 3 hari website ni hidup. Dan saya dapat info daripada TikTok lah, dia PM saya mengenai Dior ni. So elakkanlah daripada terkena lagi. Daripada SGG dia tukar kepada scam Dior ni pula. Dia dah pernah scam di SGG. So memang kemungkinan besar dia akan scam lagi sekali lah di Dior ni kalau ramai yang join. Elakkanlah daripada kita jadi orang yang menyokong scammer ni. Sebab itulah mereka pun suka buat program scam sebegini. Sebab memang ramai yang sokong mereka, ramai yang join. Tapi yang hilangnya, yang ruginya adalah orang-orang kita juga, orang Malaysia yang ditarget. Boycott Israel save Palestine, betul dah. Tapi scammer nak makan duit rakyat negara sendiri, korang nak support? Tak faham aku.